Assalamualaikum dan selamat Hari Raya Aidilfitri. Alhamdulillah hari ini rasa excited sikit sebab dapat beraya bersama salah seorang pemain bola sepak tempatan kita. Tapi nak tahu siapa, kejap lagi saya akan bagi tahu. Cumanya hari ini Alhamdulillah lah saya dapat jejakkan kaki juga di rumah beliau bersama isteri dan juga seorang anak lelaki. Korang dapat teka tak siapa pemain tu? Siapa lagi kalau bukan anak jati Terengganu kita? Pemain bola sepak Terengganu FC, Safawi Rashid dan Syifa Melvin. Hello. Hai, hello. Hello. Dan juga anak lelaki dia, Saif Sulaiman. Nampak tak? Say hi. Say hi, hi. Hai Saif. Hai, jangan joget. Dia tengah shock. Okay, selamat Hari Raya Pak Warid dan juga Syifa. Selamat Hari Raya, Mia. Okay, rasa first time hari ni saya dapat datang Terengganu lah untuk jumpa dengan you all hari ni. Mungkin boleh share sikit lah macam mana biasanya menyambut Hari Raya Aidilfitri bersama keluarga. Rasa ni tahun ketiga kan beraya sebagai suami isteri. Boleh share sikit? First year, ni second year selepas dah ada anak, selain sikit kita punya perayaan. Jadi macam normal tapi this year Pawi raya dekat Terengganu. So after raya kedua kita akan balik ke Penang. Dan Syifa, rasa ini tahun ketiga dia ulang-alik jugalah Terengganu dan Penang kan. Keistimewaan lah dapat beraya. Orang kata apa, dapat suami daripada Pantai Timur pula. Ya, betul. Satu lagi bila kita raya dekat Terengganu, Pantai Timur ni dia punya makanan pagi raya dia tak sama macam dekat belah utara. So kita berbagaikan lah kan. Dan tahun ni juga tahun kedua kita merayakan yang ada Saif. Laki tahun ni dia macam havoc sikit, aku kena pakai baju cotton sebab panas. Dia dah buas sekarang Dah kan. puas kan? So tahun lepas dia masih lagi kecil. Tu tahun ni dah besar, dah boleh dah buas, dah lasak. So banyak beza sikit tahun ni. Dan kita orang excited juga sebab dia dah boleh pakai baju Melayu yang fit. Berjalan je. So tahun ni tema baju raya? Tahun ni dia yang pilih. Kalau aku Tahun ni kau pilih lah kalau kuning. Tapi kan bercakap pasal makanan tadi, biasanya Syifa ni memang pandai masak. Selalu tengok dia post dekat Instagram kan, selalu masak kan. So rutin masakan yang selalu mungkin Pawi selalu request ke? Kalau raya lah. Kalau raya Pawi dia request apa? Rendang ayam. Tapi tahun lepas Syifa buat nasi dagang. Kat Penang. buat kat Penang. First time buat First nasi time buat nasi dagang. dagang. Macam mana? Okay. Raya dia okey tak? Okey, sedap boleh. Resipi Sebab betul. sebab dia tanya Pawi punya mak macam mana buat. So jadi lah. Jadi ya. Jadilah. Bila dia orang Terengganu. Tapi itulah, biasa kalau cakap pasal raya ni kan, makanan raya kan. Sebagai seorang pemain bola, Pawi ada jaga tak ataupun tak kisah sebenarnya makan apa ataupun particular tak tentang setengah makanan? Kat contoh dia depend kalau game bila. Kalau game 2 minggu lagi mungkin first day raya, second day raya kita boleh makan apa yang kita nak makan. Tapi kalau game dekat kita akan behave lah. Apa yang kita nak makan, perlu makan apa semua. Apa makanan raya yang paling susah sebenarnya you nak tahan ni, macam kalau walaupun you sedang diet kan, tapi macam tak boleh nak kena makan juga ni. Oh ni Susah nak elak ni. nasi dagang. Nasi Naik minyak. gula. Gemak. Betul kan? Betul. Tapi kan Saif, apa rutin biasa ni tahun kedua? Macam aku tengah interview Saif pula kan. Tapi biasa Saif ni pagi-pagi raya rutin you all lah untuk since ini tahun kedua bersama Saif kan? Okay, last year masa dia dah ada, kita akan pagi raya tu kita akan siap dulu first. After dah kita orang siap semua, baru kita akan kejutkan dia dan siapkan dia lah. Dia adalah orang yang terakhir lah. Betul. Sebab Saif ni dia ada satu perangai tau. Kalau dia dah pakai baju cantik, dia kena keluar. Terus lagi. Kalau pakai jersey aku kena pergi stadium. Dia dah tahu Dia dah dah kalau pasti. baju ni nak pergi mana. Sebab tu kita orang kalau nak pergi mana-mana pun dia adalah manusia yang terakhir kita orang siapkan. Sebab dia macam tu lah perangai dia. Dia tahu kalau pakai cantik dia keluar. Betul. Dan rutin untuk pagi raya dia ni lah duduk raya lah. Tahun lepas banyak dapat duit kan? Ya. Lah. Tapi saya ni paling rapat dengan siapa? Dengan mami dia ke daddy dia? Dengan mami dia. Mama Mama dia. Dia anak lelaki kan. Anak lelaki ni. Tapi kalau nak main, dia cari Pawi lah. Kalau lasak-lasak tu memang cari bapak dia. Nak tidur, nak makan, baru cari mak dia. Okey, Pawi, bercakap pasal raya kan, ada tak Pawi kenangan manis atau yang tak boleh lupa lah sepanjang you bergelar sebagai seorang pemain bola? Pernah tak ada macam beraya dekat luar sebelum ni yang memang tak boleh balik kampung dan
Bila dah kahwin pun masa bersama keluarga tu pun singkat. Yang paling terasa sekali masa dekat Pawi pergi main Thai League. Sebab 2 hari nak raya baru balik Penang. That time masa tu raya kat Penang. Lepas tu first day raya petang tu dah fly ke Thailand. So benda tu lah paling struggle lah. Tapi Syifa pun kita ramai yang mengenali Syifa juga daripada keluarga personality juga kan. Orang kata apa masa tu sangat berbeza lah pemain bola dan juga sebagai seorang businesswoman kan. Cabaran dia sebagai seorang suami isteri dan berkeluarga. Cabaran dia macam kita tahu kalau kita berkahwin dengan pemain bola sepak, hidup dia atas jalan je. Kita ni macam anak pun membesar atas jalan. Kita berpindah sana sini. So benda tu pun sebenarnya Syifa dah, itu cabaran dia lah. Kita sebenarnya kita macam penat sebagai isteri kita okey lagi, tapi bila sebagai isteri dan ibu, so dia jadi double tu penat tu tau. So kita pindah sana sini. Tapi benda tu yang penting kita sebagai support system si suami, kita kena dah set dalam mental kita, dalam otak kita yang inilah rutin aku, ini sebab aku dah kahwin, aku sign up for this. So Syifa okey je, buat je, okey je, ikhlas je. Paling lama berpisah dengan Pawi atas tugas. Paling lama Qatar. Betul kan? Qatar tahun lepas bulan 1. Sebulan ni yang. Lama sebulan. Sebab pergi awal kan? Pergi awal. Untuk training ya. Tapi Syifa sempatlah pergi untuk support sana juga. Pergi kita Satu game. Dan tahun ni Syifa as a businesswoman pun tahun ni ada buka booth ke apa, dan sebab Pawi pun akan busy juga kan dengan training and everything. So boleh share sikit? Tahun ni Syifa, kita orang memang dah setiap kali bulan puasa nak raya, kita memang dah ada schedule yang kita akan masuk booth. Tak terasa bulan puasa tak ada suami. Kita busy je lah. Okay, Pawi, mungkin you boleh share sikit makna hari raya untuk you sebagai seorang pemain bola. Kita sebagai Muslim memang kalau boleh perayaan ni, kalau boleh kita nak enjoy kita punya hari raya tu. Sebab benda ni pun 1 tahun sekali, Mia. So saya akan habiskan masa dengan family saya dan family saya juga, mak ayah saya dan family mertua saya. So benda tu susah dilupakan lah. Ada tradisi unik tak dalam keluarga you all? Macam kita tahu keluarga Syifa Melvin bersama Syatila, Syida dan sebagainya memang keluarga havoc kan. So apa tradisi yang mungkin baru untuk Pawi dan juga baru untuk Syifa? Okay, bagi Pawi, kalau family dia, kalau balik memang better diam lah, tak payah cakap lah. Kalau cakap, kita akan kena balik. Better duduk atas sofa, relax tengok TV dengan ayah dia. Pawi macam tu kalau balik kampung. Saya cakap tradisi, tak ada tradisi yang baru lah. Cumanya, dia sebenarnya raya ni, dia seronok bila kita persediaan sebelum tu. Bila hari raya tu sebenarnya dah penat. So tradisi tak ada apa pun, kita just berkumpul, masak sama-sama. Sama lah dekat sini, kat Dungun pun sama, dekat Penang pun buat benda yang sama. Dia advice sebab ramai, family Pawi 13 orang, family Syifa 5 orang. So belah Pawi lagi havoc sebenarnya. Ramai lelaki pula. Lagi ramai. Tapi mungkin orang nak tahu juga, mungkin ada yang tak tahu walaupun dah 3 tahun berkahwin kan. Sesi perkenalan tu macam mana? Ini secara ringkas lah. Aku start nak cerita. Pawi lah kot dia sebab bulan puasa kan, sebab masa perkenalan tu bulan puasa. Bulan puasa. Lah. Masa tu collab national 2019. Saja je tengok. Lepas tu first kali gambar dia Pawi like. Gambar dia tengah duduk, tengah pegang apa? Air. Naik. Buat sanai. Buat capati. Buat capati. Lepas tu Pawi like saja. Ada lagi tak lampu saya akan cari nanti? Ada bawah. Ada betul hantarkan. Lepas tu Pawi DM lah, try lah. Assalamualaikum, selamat puasa. Okay, lama juga hari nak reply. Dalam sayang, sorry. 1, 2, 3 hari juga nak reply. Lepas tu kita contact macam tu. Lama juga nak jumpa, lepas raya baru jumpa. Maknanya berkenalan dulu lah baru jumpa. Tapi macam Syifa bila tengok, of course kita akan stalk dulu kan profile kan. So tengok Safawi seorang pemain bola. You masa tu apa yang you fikir? Masa Syifa dapat message tu, kita kenal dia pada ketika itu, dia memang terkenal dengan gosip-gosip masa tu. So masa Syifa tengok tu macam try aku lah tu. Sebab tu kan. So bila dia tengah fikir aku nak reply, aku tak tanya member yang reply tak reply. Sayang je lah kan, kita pun tengah single masa tu kan.
Layan, keluar dah anak seorang. So, kita orang berkenalan, kita orang bercinta 3 tahun setengah. Daripada 2019, 2022 kita orang kahwin. So, 3 tahun setengah lah kita orang masa. So, yang penting Pawi try dulu. Itu point dia penting. Tapi kan Saif Laki biasa lah. Man. dapat pula anak lelaki. Dapat anak lelaki. Jangan ikut panggil ha. Okay, Saif, kita tahu mula-mula keluar Saif Sulaiman ni kan, orang dah memang tengok Saif Sulaiman ni sekali makin famous. Ramai yang memang suka sangat dengan Saif Sulaiman ni kan. Dia sendiri tahu tak yang macam bila pergi stadium kan ramai orang akan ambil gambar semua. Saif okey je Dengan environment macam tu kan. Dia, Syifa mula-mula takut juga nak bawa dia pergi stadium sebab satu lagi dia kecil lagi. Tapi first umur dia pergi stadium masa dia 4 bulan dekat Qatar. Yes. Tapi masa Itu juga first Syifa bawa dia naik flight lama lah. betul tu kan. So masa tu dia 4 bulan. Lepas tu dia dibesarkan di Terengganu. Dia start masuk stadium umur 5 bulan sampailah sekarang. Wawan ni dia macam dia tak ada kekot tau kalau orang ramai. Dia kalau macam korang tengok dia macam tengok sekarang dengan telefon kan. Tapi kalau pergi stadium tak payah telefon. Apa yang dia tengok adalah dia tengok bola, orang main bola, kadang-kadang dia tengok atras. Dia suka atras. Yes. Dia memang suka. Dia memang suka. Dia enjoy lah kalau pergi stadium. Kalau tengok stadium pun dia tahu dah. Sebab tu Syifa kata lepas ni baju jersey kena sorok. Betul. Dia nak minta pakai. Betul. Tak pakai tak Ya ke? Hari tu nak pergi Syifa macam lipat baju. Lepas tu dia nampak dia suruh Syifa pakai kat dia. Nangis. Dia baling suruh pakai. Jersey. So dia tahu ni baju jersey baju bola jersey. tu rasa kan. So, So, dia memang jiwa bola lah dia. jiwa bola mungkin satu hari nanti the next Safawi Rasid ke tak? Tak tahu, amin. So you okay lah, tak ada masalah lah. Okay. Mungkin nak mewarisi bakat daddy dia. Macam Pawi, tak kisah nak dia apa, faham tak? Kita tak control dia punya future. Ikut minat dia. Kalau dia minat bola, kita buat bola. Kalau dia nak study, so kita... Nampaklah dia minat tu kan. Betul. Sekarang Dulu dia masa dia baru boleh duduk, dia suka benda yang bulat-bulat. Dia suka dengan bola, macam bola. bola. Kalau kita letak bola pun kaki kiri dulu yang letak kiri dia. Ada video semua ada. Kan? Tapi jadi manusia lah yang penting. Dia manusia yang baik. Tak, dia baik je tau. Dia duduk je. Je. Tapi panggil Saif ke Sulaiman? Kalau family lebih pada Sulaiman lah. Pawi panggil Saif. panggil Sulaiman. Okay. Tapi Sulaiman parah dua-dua. Nama panjang tu. Yang panjang. tadi macam relax je. Dia tak kisah tau orang buat apa. Dia bagi ke telefon kalau tak dia akan makan berhukum. Dia akan makan ni, confirm. Dia suka ni tau. Benda ni. Anak. Sulaiman tengok ni. Nak kamera pula lah. Nak kamera. Tengok kamera. Ni. Dia tengok. Tengok ni. Ada rezeki tu. Wah. Ah. Dia kacang, muruku, benda-benda macam tu. Pedas pun tak apa. Tak ada. Nak ke? Tak. Raya ni kenyang. Baik, Pawi. Okey. Hampir setahun, hampir satu musim dengan Terengganu kan. Nampaklah kita kata fans-fans Terengganu pun memang ramai yang support Pawi. You rasa macam mana perbezaan untuk tahun ni, untuk musim ni? Okay, this year saya bersyukur lah sebab one of the best season bagi saya. Sebab sekarang ni saya dah mengumpul 17 gol Betul. dan 3 atau 4 assist tak silap. So bagi saya perjalanan saya untuk tahun ni semua, dan Pawi akan keep continue macam buat apa yang Pawi buat sekarang untuk dapatkan lagi apa yang Pawi nak sebelum ni. So alhamdulillah for now, alhamdulillah ya. Antara banyak-banyak gol tu, gol mana yang you rasa you tak lupa lah, dan you akan anggap ini the best goal lah setakat ni? Okay, setakat ni Pawi rasa gol Tak lagi. sepatutnya gol yang paling Pawi suka gol corner lah, masa lawan Sabah. Jadi tu I think this season the best goal lah. Selepas Selangor free kick. Tapi you memang dikenali dengan player yang kalau buat free kick memang orang akan aim, okay boleh score ni, ataupun daripada side corner. Which one is your favourite from corner ataupun free kick? Sudah tentunya kalau tu free kick lah. Free kick. Free kick. Tu memang daripada you memang sentiasa training extra for that ke? Betul. Dekat Johor pun sebelum ni pun, dekat national team, dekat Terengganu pun lepas contoh nak game 2-3 hari nak game, Pawi akan ambil dalam 10 bola macam tu. Pawi just letak dia punya wall, kita akan shoot lah 10 bola tu.
Siapa yang paling rapat dengan Pawi dalam tim? Terengganu. Terengganu Akia dengan Ismail Kinadia. Dia paling rapat. Ismail tu memang selalu. Dia pun selalu kacau Pawi. Betul lah. Dia best friend. Dia best friend. Tapi Syifa bila apa orang kata telah berhijrah ke Terengganu ni kan, ikut suami kan, rutin tu macam mana setiap hari? Atau memang selalu buat live TikTok? Ada yang rapat tak dekat Terengganu ni? Syifa suka live dekat Terengganu ni satu sebab Tenang. satu kan. Best kan sini. Tenang, lepas tu makanan best. Itu yang penting sebenarnya. Lepas tu kawan pun Syifa hanya berkawan dengan YY Play di stadium je. Boleh jumpa kat stadium je. Selebihnya banyak dengan family Pawi dan dengan anak je lah, banyak kat rumah. Lepas tu banyak buat TikTok je lah. Tu je lah. Ya, betul. Menjual di TikTok juga. Sebab kita nak isi masa lapang kan. Betul. Bila banyak menjual kat TikTok ni kan, Pawi ni berapa persen yang dia selalu involve dalam tu? Ke dia memang susah nak masuk live? Dia Paksa tu. Betul cakap betul. Selalu masuk. Dia masuk live, dia bagi gift. Dia masuk live bagi gift, tapi dia masuk juga join Syifa. Tapi in terms of kalau kamera masuk tu dia jarang lah. Cuma dia support Syifa melalui kalau rumah lama dulu. Ni kan rumah baru kan, kita duduk sini. Rumah lama dia akan set upkan banner mereka tu. Dia pergi buat sendiri, tulis kasih. Dia Melvin bantu. Support dia. Supaya dia tahu bini dia support dia macam mana kan. So dia kena support bini dia pun. Fair lah Miai. Fair. Tapi I pernah tengok juga masa tu you guys lah ada live dan kata okay, bila Pawi masuk terus mencanak tau, naik view. You punya penangan ni Pawi. Aura. Itulah, bila masuk je naik kan. Sekarang ni diganti anak dia. Anak dia pula kan. Anak pula ganti. Betul. Ada Tapi anak dia memang cheeky lah. Nak makan dah, finish okay? Buka tu. Okay, baik. Raya tahun ni akan raya di Terengganu dulu. Mungkin boleh share lah. Biasanya pagi raya akan mungkin beraya ramai-ramai dengan sanak saudara ke? Okay, first kali pagi raya tu kita akan pergi. Tradisi kat sini kalau pagi raya kita akan pergi kubur dulu. Okay. Kubur. Lepas tu balik kita orang akan makan dulu atau solat dulu. Mungkin makan lepas solat antara dua tu. And then ambil gambar. Lepas tu kita orang akan ambil gambar semua family. Bergambar yang lama sebenarnya. Bergambar bersukaria sana semua. Tengah hari hilang semua. Tengah hari hilang semua tidur dalam aircon. Pagi-pagi dulu je kan? Pagi-pagi lah. Elok je pakaian. Tengah hari semua dah tak ada. Tapi sama juga dengan Penang, rutin sama. Tapi Penang lambat sikit mula dia. Penang lambat. Kalau tapi Mia kat Terengganu memang awal. Pukul 7. Awal. Betul. Dah banyak. Kita dah macam kira kan boleh. Betul. Kalau boleh dah betul. Betul. Kat Terengganu memang. Itu juga lah. First thing takut cakap Allah mengandung. Awalnya ya Allah sini. Memang beza lah dengan Penang. So tahun ni akan beraya di Terengganu dulu, lepas tu baru ke Penang lah. Dan lepas tu akan ada game lawan Selangor kan. Betul. Okay, last kali mungkin bukan last, nak tanya masa duit raya. Okay, biasa tetamu datang orang tahu okay nak pergi beraya rumah Pawi ni. Orang mesti nak dapat duit raya dah Pawi kan. Selalulah ramailah orang akan datang beraya semua dekat rumah you, dekat di Terengganu lah khususnya. Okay. Sebelum kahwin ke lepas kahwin kan, kalau rumah mak tu kalau Pawi balik raya sana memang full lah tanya Syifa. Target utama lah. Memang datang lah. Tapi kalau macam duit raya tu depend lah. Kalau budak-budak yang kita tak kenal kecil kita akan bagi dia punya amount lain lah. Amount lain. Kalau macam saudara ke lain lah. cousin ke kita akan bagi lain. Dia akan ada sampul untuk tetamu. Sampul untuk family, adik-beradik saja. Tapi yelah, bila even sebelum kahwin tu orang kata nak pergi rumah Safawi ni, ada yang memang even bukan daripada saudara mara yang random datang pun memang adalah. Ada. Sampai sekarang pun ada. Ada betul. Memang Pawi akan layan pukul 10 lepas solat tu. Pukul 10 sampai pukul 12, pukul 1 macam tu. Lepas zuhur Pawi dah balik sini, tidur sini ke. Lepas tu petang baru datang balik mak macam tu lah. Okey. Baik, untuk last kali kita nak dengar sikitlah ucapan daripada Safawi dan juga Syifa untuk ucapan raya untuk fans terutamanya, dan mungkin fans Terengganu yang sentiasa sokong Pawi lah daripada belakang. Okay, Assalamualaikum guys. First, selamat Hari Raya Mak Zahir dan Batin kepada semua umat Islam, terutamanya di Malaysia.
Dan semua supporters saya dan Terengganu FC, apa weh? Cakap pula. Kami nak ucapkan selamat Hari Raya. Ya. Maaf zahir batin. Teruskan sokong Teruskan sokongan. Teruskan sokong Pawi. Bagi sokongan untuk saya lah.